Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halu? Alhamdulillah anna bi khair. Ismi Azlina binti Husin. Darsuna al-yawm al-jumlatul ismiyah. Di dalam tata bahasa Arab terdapat dua jenis ayat yang digunakan, iaitu al-jumlatul fi'liyah dan al-jumlatul ismiyah. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan al-jumlatul ismiyah. Ta'riful jumlatil ismiyah al-jumlatul lati tabda'ul bil isim, iaitu yang dikatakan jumlah ismiyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata nama ataupun isim dan ia mempunyai yang utama iaitu al-mubtada' dan al-khabar. Contoh yang diberikan ialah at-talibu nasyitun. At-talibu adalah mubtada', nasyitun adalah khabar. Untuk kita kenali bagaimana perkataan itu adalah isim, kita akan belajar lagi lebih lanjut melalui kawan-kawan saya yang akan menerangkan dengan lebih detail. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Osman akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Al-Mubtada'. Baiklah, kita terus pergi kepada pengenalan Al-Mubtada'. Ismun marfu' yaqa'u fi awal jumlah ismiyah. Mubtada' ialah kata nama yang berada di awal jumlah ismiyah dan keadaannya adalah marfu'. Mubtada' ini juga memerlukan khabar untuk melengkapkan makna ayat. Ini bermaksud mubtada' ialah perkara atau subjek yang kita ceritakan dalam ayat. Manakala khabar ni pula memberi maklumat ataupun penerangan tentang mubtada' tersebut supaya makna ayat ni menjadi lengkap. Contohnya at-talibu mujtahidun. Perkataan at-talibu ialah mubtada', manakala mujtahidun ialah khabar yang menerangkan keadaan pelajar tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 4 syarat mubtada'. Syarat yang pertama adalah an ya'ti fi awal jumlah. Syarat pertama ialah mubtada' mesti datang pada awal ayat kerana mubtada' ni berfungsi sebagai permulaan ayat dalam jumlah ismiyah. Oleh itu biasanya ia berada di bahagian paling depan sebelum adanya khabar. Contohnya al-mu'allimu hadirun. Dalam ayat ni perkataan al-mu'allimu berada di awal ayat dan dia berfungsi sebagai mubtada', manakala hadirun ialah khabar. Baiklah, syarat yang kedua adalah an yakuna isman ma'rifah. Syarat kedua ni adalah mubtada' mestilah kata nama ma'rifah, iaitu kata nama yang jelas dan diketahui. Antara contoh kata nama ma'rifah ialah kata nama yang mempunyai alif lam, nama orang, kata ganti nama seperti ana, huwa, nahnu. Contoh ayat dia at-talibu najihun. Perkataan at-talibu ialah kata nama makrifah kerana mempunyai alif lam. Oleh itu disesuailah menjadi mubtada' dalam ayat at-talibu najihun. Baiklah, syarat yang ketiga adalah ayyakuna marfu'an. Syarat ketiga ni adalah mubtada' mesti dalam keadaan marfu'. Marfu' ni bermaksud perkataan tersebut mempunyai tanda baris depan pada huruf yang terakhir. Contohnya al-waladu nasyitun. Perkataan al-waladu mempunyai baris depan pada huruf yang terakhir iaitu huruf dal, dan ia menunjukkan bahawa ia berada dalam keadaan marfu' dan berfungsi sebagai mubtada'. Baiklah, syarat yang keempat adalah ayyakuna kalimatun wahidah. Syarat keempat ialah mubtada' biasanya terdiri daripada satu perkataan sahaja. Bermaksud mubtada' ni selalunya hadir dalam bentuk satu kata nama yang jelas pada awal ayat. Contohnya at-talibu mujtahidun. Dalam ayat ni at-talibu merupakan satu perkataan dan dia berfungsi sebagai mubtada', manakala mujtahidun ialah khabar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Ani. Nombor kad metrik ialah KIDL 240904065. Al-yawm sa'ashrah alaikum anil mubtada' sittatu anwa'. Al-wahid ismu alam, al-thani dhamir munfasil, al-thalis ismul mausul, al-rabi' ismul isyarah, al-khamis al-ma'ruf bi alif lam, al-akhir yani sittah al-idafah. Ma huwa ismul alam? Apa itu ismul alam? Ismul alam bermakna kata nama yang sudah diketahui umum. Misal Khalidun Wasimun.
Khalid itu handsome, kacak. As-sani dhamir munfasil, yakni kata ganti nama. Misal, ana mudawrisun. As-salis ismun mausul, kata nama penghubung. Misal, contohnya allazi fis safina mujtahidun, yang dalam kelas kami itu rajin. Al-rabi' ismul isyarah, kata nama arah. Misal, hadza baitu wasi'un, rumah ini sangat luas. Al-khamis al-ma'ruf bi alif lam, dikenali dengan adanya alif lam. Misal, at-talibu nasyitun, pelajar itu seorang yang rajin. Al-akhir yakni as-sita al-idafah, yang terakhir sekali iaitu al-idafah, kata sandaran. Misal, contohnya talibul ilmi nasyitun, penuntut ilmu itu seorang yang rajin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zulaika Monika binti Abdullah dengan nombor metrik 240904049. Dengan ini saya ingin membahaskan tentang pengertian khobar. Khobar di dalam bahasa Arab adalah unsur predikat atau kata penerangan yang melengkapkan makna mubtada, subjek dalam jumlah ismiyah ayat nama. Ia merupakan isim marfu yang menyempurnakan ayat, memberi berita dan mestilah sesuai dengan mubtada dari segi jantina, muzakkar dan muannas, serta bilangan mufrad, musanna dan jamak. Berikut adalah butiran penting mengenai khobar. Yang pertama, dari segi definisi, khobar bermaksud berita, tetapi di dalam ilmu nahnu ia adalah pelengkap kepada mubtada. Yang kedua, hukum i'rab. Khobar mestilah di dalam keadaan marfu. Contoh, ia mesti diakhiri dengan domah ataupun tanwin domah. Jenis-jenis khobar. 1. Khobar marfu. Ia terdiri daripada satu perkataan, bukan jumlah atau kalimat. Contoh, al-talibun majinahdun, iaitu pelajar itu rajin, iaitu dia dalam satu perkataan. Contohnya yang ni. Okey. Yang kedua, khobar ghairu mufrad, iaitu terdiri daripada beberapa perkataan, jumlah ayat, sama ada fi'liyah, kata kerja, atau ismiliyah, kata nama. Yang ketiga ya, sahibul jumlah, serupa ayat, berupa jar wa marju, huruf jar campur ataupun digabungkan dengan kata nama, atau zaf, kata keterangan tempat atau masa. Contohnya,
Muhammad. Okey. Muhammad. Gairun. Okey. Muhammad. Kalau Muhammad je itu adalah mubtada. Tapi bila dia campur dengan gairun, dia akan menjadi khobar. Sebab khobar ni adalah untuk melengkapkan sesuatu ayat. Muhammad itu mulia, ialah gairun, ialah khobar. Yang kedua, Al-Ustaz fil fasl, iaitu ustaz itu di dalam kelas, iaitu khobarnya lah fil fasli, iaitu khobar, iaitu melengkapkan. Kalau al-ustaz je, kita tak tahu ustaz tu dekat mana, dia buat apa. Okey, bila dia campur dengan fil fasli, iaitu ustaz itu di dalam kelas, maksudnya dia adalah melengkapkan satu ayat. Okey, kesimpulannya adalah, maka kalau satu ayat atau dalam satu ayat ada mubtada dan khabar, maka lengkaplah ayat itu. Inilah kesimpulannya yang paling ringkas. Maka kalau dalam satu ayat ada mubtada dan khabar, maka lengkaplah ayat itu. Sekian, terima kasih. Itu saja ringkasan pengertian khobar daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani Syukri bin Hanafi daripada kumpulan Khalid Al-Walid akan berkongsi sedikit tentang tajuk khabar. Seterusnya, mari kita lihat jenis khabar yang pertama, iaitu khabar mufrad. Khabar mufrad bermaksud khabar yang datang bukan dalam bentuk ayat penuh dan bukan juga dalam bentuk syibhu jumlah, tetapi hanya datang dalam bentuk satu perkataan sahaja. Walaupun disebut mufrad, khabar ini boleh datang dalam bentuk mufrad, musanna atau jamak, bergantung kepada mubtada. Contohnya, at-talibu nasyitun, pelajar itu rajin. Seorang pelajar itu rajin. Jadi, at-talibu ialah satu orang pelajar lelaki. Jadi, dia punya khabar mengikut mubtada tadi. Satu orang juga. Jadi, nasyitun. Masuk kepada contoh yang kedua. At-talibani nasyitani. Dua orang pelajar lelaki itu sangat rajin. Jadi, at-talibani, mubtada tadi ada dua orang, pertambahan alif nun. Jadi, khabar dia pun sama, kena ikut mubtada tadi. Tambah juga alif nun dekat nasyitun. Jadi, nasyitani. Contoh yang ketiga, at-tullabun nasyituna. Ramai orang pelajar lelaki itu sangat rajin. Jadi, tiga orang lelaki ataupun lebih, mubtada'nya tadi, khabarnya pun sama, kena ikut, kena tambah waw nun, nasyituna. Okay. Seterusnya, jika mubtada' merujuk kepada sesuatu yang tidak berakal, contoh buku, pintu dan lain-lain, maka khabar biasanya datang dalam bentuk mufrad muannas. Contoh yang saya ada di sini, al-kutubun mufidatun. Buku-buku itu sangat bermanfaat. Al-kutubun merupakan buku-buku. Jadi ialah sesuatu yang tidak berakal. Jadi dia punya khabar akan bertukar kepada bentuk mufrad muannas, iaitu mufidatun. Apa dia punya tanda muannas dia tadi ialah ta marbutah di akhir mufidatun. Jadi kesimpulannya, khabar itu ialah bahagian penting dalam ayat yang melekapkan makna mubtada', dan salah satu jenisnya ialah khabar mufrad.
iaitu khabar yang datang dalam bentuk satu perkataan. Sekian saja penerangan ringkas untuk tajuk pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Isnin. Saya akan menerangkan di bawah tajuk khabar, iaitu khabar jumlah. Khabar jumlah ialah khabar yang di dalam bentuk ayat. Ada dua jenis khabar jumlah, iaitu khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah. Yang pertama, khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah adalah ayat yang terdiri di dalamnya mubtada' dan khabar. Sebagai contoh, seperti mana yang dipaparkan dalam slide, al-hakibatu si'ruha rahisun, iaitu al-hakibatu tu adalah mubtada', di mana mubtada' seperti kita belajar pasti ada khabarnya. Jadi khabarnya ialah si'ruha rahisun. Jenis khabar, apakah jenis khabar bagi si'ruha rahisun? Si'ruha rahisun ni khabarnya adalah khabar jumlah ismiyah. Bagaimana kita nak tahu dia jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah ayat yang bermula dengan isim. Iaitu kalau kita tengok pada perkataan si'ruha adalah isim, iaitu kata nama. Balik kepada keterangan ayat yang terdiri daripada mubtada' dan khabar, iaitu di dalam si'ruha rahisun, si'ruha rahisun dipanggil mubtada' sani, sebab al-akibatu adalah mubtada' awal. Rahisun adalah al-khabar lil mubtada' sani. So di dalam ayat tu, jumlah ismiyah tu ada mubtada' dan ada khabar. Kita teruskan kepada yang nombor 2, iaitu jumlah khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah terdiri daripada fa'il dan fa'il. Sebagai contoh, seperti mana yang saya dah tunjukkan pada slide, al-muallimu yazhabu ilal madrasah. Al-muallimu adalah mubtada', di mana yang kita belajar mubtada' pasti ada khabarnya. Khabarnya di mana? Yazhabu ilal madrasah, itu adalah khabar bagi al-muallimu. Jadi yazhabu ilal madrasah ni adalah khabar jenis jumlah fi'liyah. Macam mana kita nak tahu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ni adalah ayat yang bermula dengan fi'il, iaitu kata kerja, di mana perkataan yazhabu adalah kata kerja. Untuk jumlah fi'liyah pula, dia terdiri daripada fi'il dengan fa'il. Fi'il dan fa'il tu berada di mana? Kita tengok pada khabar jumlah ismiyah yazhabu ilal madrasah. Fi'il di dalam perkataan yazhabu itu ada fi'il, kata kerja, iaitu fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dan di dalamnya juga ada fa'il, iaitu pelaku. Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Nur Anas. Kita akan teruskan kepada bahagian khabar yang ketiga, iaitu khabar syibhu jumlah. Kalau kita lihat pada ta'rifnya, khabar syibhu jumlah ialah apa yang ya'ti bijarin wa majrurin au zarfin. Apa yang datang selepas mubtada itu adalah huruf jar ataupun zarf. Huruf jar adalah kata sendi, manakala zarf adalah perkataan yang menunjukkan kepada masa-masa yang tertentu seperti pagi, petang, malam, ataupun yang menunjukkan kepada kedudukan sesuatu tempat, atas, bawah, depan, belakang dan sebagainya. Kalau kita lihat contoh yang pertama bagi jar wa majrur. Jar adalah kata sendi, selepas kata sendi dipanggil majrur. Contoh yang diberi adalah al-haqibatu 'alal kursi. Al-haqibatu adalah mubtada', kemudian selepas mubtada'nya adalah huruf jar, iaitu 'ala, bermaksud di atas. Back, di atas, al-kursi, kerusi. Jadi perbezaan antara tiga jenis khabar mufrad, dia sama jenis dengan mubtada'. Kalau khabar jumlah, dia selepas selepas mubtada' dia ada dhamir, sama ada dhamir mustatir
ataupun domir yang nampak domirnya itulah. Manakala syibhu jumlah, dia selepas mubtada adalah huruf jar ataupun zaraf. Jadi huruf jar tadi kita dah lihat yang pertama, kita lihat yang kedua pula. Contoh bagi zaraf iaitu al-kitabu fawqal maktabi. Al-kitabu buku, fawqa di atas. Dia adalah zaraf. Zaraf ada dua jenis. Satu zaraf zaman yang menunjukkan masa, yang kedua zaraf makan yang menunjukkan tempat. Fawqa adalah zaraf makan, dia menunjukkan tempat. Buku di atas. Buku di atas, al-maktabi meja. Jadi dekat situ bila selepas mubtada ada kata sendi, ada huruf jar ataupun ada zaraf, sama ada zaraf zaman ataupun zaraf makan, maka khabar itu menjadi khabar yang ketiga, khabar syibhu jumlah.